Alright, simpan dan buang versi Manchester City. Okay, sebelum start, aku kena ingatkan statement yang Pep cakap beberapa minggu lalu, di mana dia kata tolong buang trim squad dia. Sebab squad Man City sekarang ni ada 28 orang, 29 orang macam tu. Dia nak squad yang kecil saja. Kalau hang tak jual orang, dia akan quit Manchester City. Pep cakap macam tu, bagi ancaman, ultimatum. So dia kata kalau hang tak buang player, dia akan quit Man City. Sebab apa? Pep ni terkenal lah. Kalau siapa yang tak tahu, Pep ni dia suka squad yang kecil sahaja. Kalau ikut squad tu boleh bawa 25-26 orang. Pep hanya perlukan 22-23 sahaja. Sebab apa yang dia katakan, dia tak suka week in week out. Kalau kata squad dia full fit, dia tak suka tinggalkan 5-6 orang player dekat rumah tak bawa pergi stadium. So kalau boleh dia malah nak menjawab actually. Malah nak menjawab dengan pemain-pemain yang duk ketuk pintu dia ni. Malah nak jaga moral. Malah nak jaga hati masing-masing lah. Maksudnya kalau ada squad kecil ni, semua akan dapat merasa permainan. Tak berebut, tak berkelahi. Tapi masalah injured. Kalau macam Rodri injured sini jadi masalah lah. Tapi dia ada dia ada pro and cons lah. So sekarang ni kita nak analyse siapa yang dia patut jual, siapa yang dia patut simpan. Sebab season ni a little bit underwhelming for Man City. Lepas Rodri injured, tak ada trophy lah so far. Kelab Pekat tak tahu lagi. Kalau FA Cup dengan Crystal Palace, tapi qualify ke Champions League lah kan. Alright, so goalkeeper Ederson Moraes jual. Nak jual dah? Jual. Sebab aku rasa kalau aku tak mau jual dia pun, dia akan dijual. Aku rasa kalau tengok rumours dia pun Saudi, way before than this transfer window pun. Aku rasa sebelum tu yang kita sembang itu untuk simpan dan buang Liverpool, pilihan di antara Ederson dan juga Alisson. Siapa yang akan dibeli oleh kelab Saudi lah. So kelab Saudi ni kita tahu lah, SPL ni dia ada 3 ataupun 4 kelab ni, dia kira akan bedok-bedokkan player lah. So Alisson dah mungkin kemungkinan nampak gaya macam tak akan pindah. So Ederson lah pilihan yang akan dicari oleh Saudi selepas ni. Dan aku rasa dia ni, umur dia dan kontrak dia, aku rasa actually yang membuatkan dia patut kena jual sekarang ni. Kontrak dia tinggal setahun. Jadi bila kontrak tinggal setahun ni, kita tahulah kita tak mau free transfer, tak mau lagi tiba-tiba harga dia daripada boleh jual mungkin 50 juta jadi jual 20 juta je, rugi dekat City. So dalam masa yang sama, kita juga tahu City nak bawa masuk goalkeeper baru. Siapa nama tu? Diego Costa, Porto. Aziz. Tak bagus. Dia muka cari Aziz betul Aziz. Aku tak boleh. Aku kalau tengok dia kan, kata dia bawa howler, aku tengok dia muka cari Aziz. Tapi dia tak bagus sangat. Boleh lah, tapi itulah tu yang orang kata dia punya ball playing ability pun tak sebagus Ederson. Sebab bagi aku Ederson ni satu daripada satu lah dalam dunia kan, ability dia tu. Tapi dalam masa yang sama, shot stopping pun tak berapa bagus. So tapi dah kata Pep nak cari keeper baru and so on lah. Depa rasa depa boleh hidup dengan keeper baru and so on. So tak ada masalah lah aku rasa. So Ederson jual. Right. So next Ortega, keeper yang depa sign free daripada Bundesliga, dan dia kata dia nak challenge Ederson. So sekarang ni Ederson kita nak jual, dan kemungkinan dia belah Ortega, patut simpan atau jual? Simpan dia. Tahu tak sebab apa simpan? Sebab dia kata season depan keeper baru masuk, aku ada peluang ni nak lompat kawan ni, nak loncat kawan ni. Mungkin lah sebab kita pun tak tahu bila keeper baru masuk ni. Dulu ingat tak, City ni banyak kali dah dia pun punya kisah dengan keeper ni. Dulu Claudio Bravo baru masuk, Johat dulu, betul, Claudio Bravo baru masuk kan, nak main ball playing lah, apa kejadah semua, tak menjadi juga. Lah kali berapa tahun barulah Ederson masuk and so on. So pencarian story dia pun nak cari goalkeeper sampai lah Ederson ni stay 4-5 tahun ni panjang lah. Jadi depa bawa masuk keeper baru pun tak semestinya dia akan jadi keeper first untuk season depan. Dia kisah lebih kurang macam Chelsea lah. Chelsea pun keeper banyak kak, duk bertukar kak. Saat kawan tu first goalkeeper, saat kawan ni first goalkeeper. So Ortega ni bagi aku, dia tak payah pindah lah kan. Lagipun hang duduk kat klub macam City ni, best second goalkeeper punya job. Dia pun kata kan, third goalkeeper tu kira job paling terbaik sekali lah. Siapa? Scott Carson. Keeper Keeper paling job paling terbaik dalam dunia lah.
hang boleh menang piala. Lepas tu hang takkan diberi seminit pun masa permainan. So memang tugas hang ni hang cuma coaching je kot. Mungkin jadi coach, jadi role model kepada budak-budak muda ni. Jadi tu lah, aku rasa Ortega patut stay lah. Scott Carson dia akan retire, tak ada lah buy a keep or sell. Tapi Scott Carson ni dia kata dia good vibes dalam dressing room. Dia ni good role model lah untuk orang semua suka kawan dia pernah bawa DP ni podcast ni siapa? Ben Foster betul ya? Ada kan? Ada tu lah. Aku rasa macam dia keeper Liverpool tu. Scott Carson Liverpool kan MU? Dia keeper Liverpool. MU hitter tu. Dia menang Champions League dulu 2005 dengan Liverpool. So dia menang dengan City lagi menang dengan City. Lepas tu on top of that Premier League berapa banyak dapat. So bagus lah kan. So untuk dia tu happy lah. Orang mungkin tak ingat dia. Tapi bila orang tengok dekat resume dah, tengok dekat Wikipedia dah tu dah berlambak. Berlambak. Memang banyak berlambak trofi lah. Now kita move to defenders lah. Defenders right back dulu Kyle Walker. Jual. So Kyle Walker punya situasi ni dia bergaduh lah dengan mula orang hantam dia, media hantam dia. Kan dia ada girlfriend, pak anak dua orang girlfriend lah apa. Lepas tu performance teruk kena hantam lagi. PSC Milan minta juga Januari nak pindah, put loan with option to buy. AC Milan decide tak mau trigger that option sebab tak bagus lah kot performance. Ni on top of that kalah pula final. Kalah dengan Bologna hari tu kan, final kan. So kau jual lah. Lagipun bagi aku dia ni his legs gone lah. So tak ada. Bagi aku quality Kyle Walker ni yang paling terbaik sekali ialah dia punya recovery pace lah kan. Bila hang dah tak ada benda tu, hang kira tak ada apa lah. So tak ada. Banyak kali kita nampak yang hari tu sebelum dia pindah tu, player mana yang burst pass dia tu, aku sebut satu player tapi rasanya berplayer rasanya semua burst pass dengan dia. Walaupun season lepas 2 season lepas mungkin kita tak nampak benda tu, tapi sekarang ni dah jadi daily occurrence dah, bukan weekly occurrence dah. So bagi aku dia ni tak ada cara lain lah. Dengan hang kata tadi gaduh lah bagai dia kata dia kan captain tu, kemudian nak pindah and so on. So jual lah. Cara terbaik ialah jual dah lah. Dalam keadaan City masih lagi boleh dapat walaupun kontrak dia tinggal lagi setahun lagi. 2026 expired. So another right back Rico Lewis stay. Tapi to be honest lah, masa Rico Lewis naik ni dia hype. Tapi sekarang ni dia tak fulfill that hype lah. Tu lah, aku tak nampak macam gaya macam dia ni apa, right back ke, right wing ke, right midfield ke? Aku rasa tu masalah terbesar juga actually dia ni. Sama juga dengan dulu masa Oxlade-Chamberlain pun sama juga. Betul. Dia tak boleh fitkan role dia yang mana satu. Dia tak boleh establish tempat dia dekat tempat tu. Sebabnya Sagi coach lagi guna sebagai right midfield, saya guna sebagai CM, guna sebagai right wing. So macam payah nak guna kan. Sama juga Rico Lewis ni. Dia orang kata apa, Swiss knife army lah. Tapi dalam masa yang sama aku rasa Pep memang aku suka player macam tu. Memang suka. So kalau dia ni dia tak kisah tak dapat minit permainan pun, asalkan dia boleh vibe dekat dalam dressing room City pun semua, stay je lah kan. Cumanya aku rasa stay lah. Aku rasa bagi aku decide untuk stay lah. So next position adalah centre back, di mana posisi yang bagi aku satu masalah untuk City. Kalau nak tengok statement Guardiola tu, tim dia 29 orang. Dia nak buang player sampai tinggal 22-23, tak termasuk new players lagi. Tapi disebabkan choice centre back yang banyak ni, banyak nak kena buang. Bloated. Memang bloated bagian centre back. John Stones, banyak pilihan. Hang pilih John Stones tu lah. signing pertama Pep Guardiola as a defender. John Stones ball playing defender 40 juta daripada Everton. Dia John Stones ni bagi aku kalau dia main, dia macam City boleh capai high level tau bila dia main ni. Tapi masalahnya atas padang tu, masa dia menyumbang main tu tak berapa banyak. Fitness level tu dia even sekarang ni pun kan dia injured, betul tak? Sekarang ni dia injured. Dekat hujung season lagi, awal musim dia main, tengah musim dia season yang dia main banyak adalah di mana dia pemenang Champions League yang dia main CDM. Yang tu banyak main. So kalau nak kata quality alone tu bagiku Pep juga mungkin kan? Pep juga mungkin anggap dia ni ialah brain dia atas padang. Even kalau hang tengok cara dia interpret role dia atas padang tu pun hang dah boleh nampak dah. Kalau tak ada Rory, hang boleh percaya letakkan dia sebagai the one yang control the shape and so on untuk City lah.
So pilihan yang berat untuk Pep, tapi bagiku dia the one yang aku akan stay lah. Bagiku aku stay lah. Kalau aku rasa Juai. Sebab aku rasa Pep dah ready nak masukkan Guardiola as centre back. Dah tukar role tu bagi so bloated dah bagi centre back tu. Sebab nampak Pep angling untuk sign full back, left back, right back, aku tak pasti. Okay, dia sekarang ni kan yang betul-betul fit akan jadi centre back City tu, kita tengok dulu siapa dia. Ruben Dias. Ruben Dias okey ke? Dia Ruben Dias akan jadi ke the one? Ya, dia aku rasa captain kan next season. Kalau dia kira dia lah yang akan show the back line lah, kira dia kata macam tu. So Ruben Dias wajib lah. Kemudian aja sebelah kiri dia ialah Guardiola kan, betul? Ya, aku expect Guardiola lah. Betul, ada Ake. Tengok pula Guardiola sekarang ni gaya dia daripada dia sepatutnya boleh main left back, tapi dia sebenarnya centre back. Dia main centre back lah, tapi sekarang ni City nampak perubahan. Dia next move dia ialah Guardiola main left centre back. So dua centre back tu Akanji, Ake. Itulah kalau tengok tu Stone ni berbanding dengan Ake dan juga Akanji. Ake pun aku rasa problem juga fitness dia, tapi lagi banyak dia aku rasa main lagi banyak daripada Stone. Dia cuma hanya orang nak kata ni lah, availability is the best ability. Kalau kata hang terbaik macam mana pun, tapi atas padang tak boleh main, tak guna juga. So aku sama dengan hang lah, aku rasa Juai je lah. Juai je lah. Tiba-tiba terubah pula fikiran aku kata Juai. Sebab Ruben Dias stay simpan lah. Ruben Dias dia akan marching the back line for Man City. Aku rasa dia lah, kalau tak gunduhan, dia lah captain Man City for next season. Sebab KDB pun dah belah kan, Kyle Walker pun dah tak ada, dia lah captain. But pada satu ketika tu dia captain, tapi dia reject lah, dia tolak second year dia tolak. Second year. So Nathan Ake adalah the best 1v1 defender dalam squad Man City. Simpan atau Juai? Simpan lah Nathan Ake. Sebab Ake dia sama dah. Aku rasa kalau kita bercakap pasal soal pemain-pemain Pep ni, dia pun ni banyak role dia boleh main. So macam Nathan Ake pun satgi hang dah tengok dia main left back, kadang-kadang hang tengok dia main left center back. Even at one point aku rasa dia juga diberi tanggungjawab untuk invert rasanya ke tengah, ada at one point tu. So macam Nathan Ake ni, kalau kata dia pun macam tak ada indication nak letakkan dia nak pindah kan. Dia kadang-kadang bila dengar rumours ni, kebiasaannya agent juga buat kerja. Jadi bila kita sekarang ni tak dengar pun Nathan Ake nak pindah ke apa semua, meaning that dia happy dekat City. Dan yalah, Pep buat apa lagi nak fikir lebih-lebih kan, berbanding dengan nak masuk player baru and so on. So stay je lah Nathan Ake ni. Guardiola start the season left back dan mungkin akhiri season dengan center back stay. Dan dia pun boleh score, pandai score macam striker. Score macam striker. Dia cuma aku rasa bila dia pindah ke left center back ni, walaupun dia ada juga buat marauding run naik atas tu, tapi tak rancak macam dulu lah masa dia main left back tu. Aku rasa juga mungkin City kadang-kadang sebab kita nampak Guardiola dia came with important goal tak banyak kali kita nampak season lepas bila dia main left back tu. So kekurangan gol-gol daripada dia tu juga aku rasa menyebabkan City mungkin depa tak boleh finish the season dengan trofi ke semua. Tapi itulah, sekarang ni kita cakap macam tu, mungkin Club World Cup depa menang kan. Maybe. So Guardiola stay lah. Akanji stay Akanji 16 juta je sign pada Dortmund. 12 kan 16. So stay lah. Matematik ni lah. Matematik kira-kira 25 darab 45. Dah cat tu. Dah syak 26 kali 40 lah 300. Dia boleh kira. Dia boleh memang dahsyat dia ni. Alright, so tu senior centre back. Now move kepada young talents lah, young centre back. Dua daripadanya design pada Januari. So aku tak faham statement Guardiola di mana dia kata dia nak squad yang kecil, tapi dia pasang dua centre back, Vitor Riz daripada Brazil dan Kuzanov daripada negara susah apa. Uzbek. So macam mana kedua-dua player ni? Vitor Riz ni loan je lah. Kedua-dua. Antara kira balik tadi berapa? Centre back yang kita nak stay Ruben Dias 4 dah centre back. 4 dah centre back. Aku rasa kalau hang nak simpan salah seorang Kuzanov atau Vitor Riz, hang kena lepaskan lagi seorang player senior lah. Dia macam ni lah. Aku dah fikir hang tahu tak player-player yang baru dia beli ni, macam Vitor Riz, siapa lagi, Kuzanov apa semua ni.
masa depa mungkin depa dah kuat ataupun dah sesuai untuk main sebagai starter untuk City. Mungkin by that time Pep pun dah tak ada. Sebab Pep sekarang ni kontrak tinggal berapa 2 tahun. Setahun lagi. 2 tahun Aku tinggal setahun lagi. Tinggal setahun lagi lah. Sekarang itu dia extend kan. Dia akan extend 2 tahun kontrak. So tinggal setahun lebih lagi lah. So by that time mungkin juga dia depa ni dah step up sebagai starter center back, dia dah tak ada. So who knows, mungkin juga apa yang Ciki dan juga apa yang Hugo Viana. Hugo Viana depa plan tu, mungkin juga plan kata Pep mungkin tak mau, tapi dalam sama-sama dia pun kena pick up for the future planning long term. So Vitorias dan juga Kuzanov ni aku rasa stay lah, walaupun Kuzanov kesian tengok muka dia macam nak teriak apa. Lepas tu dia kira hari tu pada awalnya dia main kan. Dia main lepas tu terus tak dapat tempat. Seminit pun tak dapat tempat. Kira memang buktikan Pep ni ruthless lah. Dia kira asalkan dia boleh menang, hang tak heran dah dekat orang lain semua. Loan lah. Kalau dua player ni loan lah. Kuzanov stay kot. Kuzanov stay lah. Tak lah hang rasa. Sebab keseng ada. Tapi kan hang cakap pasal loan kan, tu Yuan Mo Boh tu ada lagi kan. Siapa dia bro? Yang dia pun beli daripada Dia dia pun beli center back juga. Highly rated kau, umur 17-18 yang tu. Aku tak ingat dia pun beli daripada sebuah Lille ke, bukan Lille lah, daripada mana something lah. So loan juga. Loan je lah. Tapi loan ke Premier League ada orang nak ambil lah. Boleh lah. Loan ke kalau aku rasa sebaiknya loan kepada Premier League lah. Sebab hang kalau boleh tu nak main sebelum bermula sebagai starter, hang nak kena dapat pengalaman dulu dekat Liga Premier League tu sendiri. So depa dua-dua ni hang bersetuju untuk loan. Loan keluar. Loan keluar. So Jamal Simpson pusi. Jual pun tak apa. Loan nak jual. Aku ingat dia ni kena tiang dengan Gyökeres. Dia kena tiang dengan Gyökeres tu. Yang Gyökeres hat-trick lawan City. Hat-trick tu kan. Tergolek loan lah. Kalau loan lah, nak jam tak apa lah. Nak jam tak apa sebab hang dah ada talent macam Vitorius dan Kuzanov. So hang tak perlukan pusi tak. Dah, Rico Lewis ada lagi. Kemudian macam Nico O'Reilly pun ada lagi. Hang boleh main left back. So mungkin pusi sekarang ni paling bawah sekali apa dia ranking. Order tu. Alright, now kita move pada midfielder. Nampak panjang defender apa, Kevin De Bruyne, legend Man City. Dengar kata dia pun nak unveil kan dia punya statue. Dia statue dia apa sebenarnya silver statue je. Silver apa company kan. Ada lah. Ada Aguero. Mungkin ada. Tapi itulah dia big dogs lah. Statue Kevin De Bruyne akan buat. So dia pindah lah. Dia akan pindah lah. Napoli Takat ni Napoli lah. Tapi takkan Napoli. Rancuk Napoli no. Pilih Saudi. Tahu yang dia bercakap pasal Napoli kan. Depa siap ni tahu dekat Napoli tu. Hari tu tunjuk rumah yang KDB tengok ke apa. Rumah macam istana. Dia kan style dekat Italian punya style kan. So KDB lah. Sekarang ni dia ada 2 offer tau. Satu daripada US dan satu daripada US pun bukan macam LA Galaxy, tim Miami pun tak. Bukan tim berbodoh lah. Dan satu lagi itulah Napoli. Itu bukan sama lepas kalau nak pergi Saudi ke. Hang tahu dengar gaya dia cakap tu, dia macam tak mau pindah pergi MLS apa semua tahu tak? Sebab dia kata anak dia. Dia kata anak dia. Kan masa hari tu depa celebrate tu lah dia punya farewell dia tu kan. Kan dia announce dia kata 3 anak dia semua lahir dekat Manchester. So mungkin sekolah pun Manchester. Anak dia salah satu tu kawan baik dengan anak Van Dijk ke something kan. Sama area duduk rumah. So nampak gaya macam dia tak mau pindah lah. Mungkin dia sanggup untuk pindah ke Europe. Tapi mungkin bukan daripada luar Europe lagi. Bukan lagi ya. Mungkin juga dia anggap diri dia boleh main lagi 2 musim kan. Kalau hang tengok final lawan Palace hari tu pun berapa kali dia swap dekat player-player kat depan ni. Aku rasa ability dia tu untuk main tim-tim even Arsenal tak mau ke weh? Mau lah kan? Macam Arsenal, Liverpool aku mau lah. Kalau kita main minit 60 masuk ke, minit 70 masuk ke. Hang kepala otak minit hang gaji berapa bodoh hang nak masuk minit 60 70. Hang kena potong gaji lah. Memang tak mau lah potong gaji. Hang nak main untuk Liverpool. Gaji dah 400 dah hang cakap pasal itu kan. Potong gaji kan.
Aku rasa kat mana pun dia kena potong gaji. Weh, Napoli nak bayar 400,000 kan dia. Rasa Napoli ni sebut pasal kelab Serie A ni, Napoli nak bayar 400,000 dia. Lepas tu apa lagi dengar sebelum ni? Hang kata tadi MLS. Lepas tu the closest one kelab EPL Aston Villa weh. Ni Aston Villa status PSR pun macam mana. Lepas tu hang nak bayar gaji sampai 400,000 memang dak lah weh. Aku rasa kat mana pun dia kena potong gaji dia. 200,000 macam tu. 50,000. Hang kau tak potong satu lah. Saudi lah. Saudi lah. Tapi gaya dia tak mau lah. Gaya dia nak pergi Europe lah. Tapi dia belah lah. Alright. So Bernardo Silva, player favourite aku, Bernardo Silva yang lawak dah. Bertahun-tahun nak tinggalkan Man City, nak balik Barca, nak cuaca panas. So Manchester ni selalu hujan. Lagi kali dia sign new contract, lepas tu ada pack, ada risk clause 50 juta. Sampai sekarang City yang nak jual dah. Hang nak jual dah. Aku rasa nak jual. Sebab City macam perlukan nafas baru. Tapi player senior dah belah. Betul. Dia tinggal dia lah senior. Dia kadang-kadang kan bila tukar perubahan tu terlalu besar. Lepas tu winning culture yang ada selama ni terus drop, betul tak? Ya. So aku rasa daripada dia, aku pilih jual Gundogan. Ya. Walaupun aku tak tahulah hang setuju tak, tapi dia stay sebab aku rasa dia boleh lagi bermain, walaupun kita taklah nampak, kita tak boleh anggap yang dia ni seperti 3 tahun lepas, 4 tahun lepas, tapi dia still juga pop up dengan momen-momen penting lah untuk City. First kali sebab macam kita cakap tadi, dia adalah player yang boleh main banyak position. Left wing, number 10, midfielder, fullback pun pernah main. So player macam ni Pep akan simpan lah. Tapi dia tu, aku tak tahu dia. Sebab dia dulu kawan baik dengan Mahrez, dia kawan baik dengan Zinchenko pun dah belah. Dia kawan baik dengan Grealish juga. Lepas tu Mahrez pun dah belah. Sebab dia nak belah, dia nak pergi Barca. So sekarang ni KDB dah belah. Lepas tu siapa yang akan belah? Kyle Walker pun dah belah. Lepas tu dia yang nak belah tak belah-belah lagi. So aku tak rasa dia happy bila nampak semua member dah belah. Sekarang ni tinggal muda-muda sahaja. So tapi aku rasa Pep akan simpan dia lah. Dia apa? Dia macam delegation buat kan? 5 Langkawi. Satu lagi Bernardo Silva kan, dia kan jenis player outspoken weh. Dia outspoken. Hang kira kalau main teruk ke pun kan, ketak pala weh. Kau rasa mesti kena maki punya. Betul kan? Confirm kena maki. Kalau kata City kalah, so, dia tiba tim lain kata dia tak mau main, dia pun nak bertahan lah, something macam tu. Memang aku rasa Pep actually dia mau simpan player-player macam ni weh, yang boleh set the standard dalam dressing room tu. Yes. Sebab macam aku cakap lah, kalau berubah terlalu banyak, sagi hilang winning culture tu, dalam keadaan Pep dia dah tak banyak masa lah. Dia sekarang ni ada setahun lebih lagi nak jadikan balik City tu something yang orang takut lah. So ada lagi setahun lebih lagi, masa dia tak banyak lagi, aku stay lah. Tapi kalau tanya aku, to be honest, aku tak rasa Pep akan sign dia kontrak lah. Betul. Sebab dulu dia janji dengan bini dia, gaya pun macam gaya macam hujung-hujung lah sekarang. Sebab dulu dia janji dengan bini dia musim lepas lah dah. Lepas tu dia sign dia kontrak, dia bercerai kan. Dia bercerai, bini dah balik Spain. Ni balik. Sekarang nak rekindle balik. Sekarang nak get back balik. So aku tak rasa bini dia akan bagi can. Dia kata dulu hang dengan janji dah. So ni last lah. Kalau nak menang apa-apa pun mungkin season last dah, aku rasa Pep kencau lah. Tu lah. Mateo Kovacic jual. Sebab aku rasa rumor sekarang ni Reinders, kemudiannya Morgan Gibbs White. So aku tak rasa macam Kovacic ni akan main banyak lah season depan. So kalau kata nak kekalkan lagi kan, untuk itu masalah. Hang tahu masa sebelum beli player pun squad hang dah 28 orang. Lepas tu sekarang ni cerita dia kena jadi 1+1 macam tu. More than that actually. Ada someone yang perlu dikorbankan oleh, macam hang masuk satu hang buang dua basically. Basically macam tu lah. So Kovacic ni salah seorang yang aku rasa boleh jual lah. Matheus Nunes stay. Walaupun Pep bagi komen pedas kata dia ni tak cukup IQ tinggi untuk main right back apa? Untuk main midfield. Aku tak sure untuk main midfield. Dia kata untuk main midfield rasanya. Tapi dynamism yang ditunjukkan dekat bahagian right back dan left back tu, aku rasa versatile lah. Dia wing pun boleh main. Wing pun boleh main. Even Matheus Nunes ni aku rasa sebelum
dia masuk City pun, bila link dengan Liverpool tu, aku tengok gaya dia main, aku mau tengok dia ni memang menapak gila-gila punya. So Matheus Nunes dia main right back. Hari tu in fact masa final FA Cup lawan Crystal Palace tu, akan G main right back. Fan marah tak? Fan minta dia. Fan minta dia. Walaupun dalam at the first place dulu dia pun kutuk dia main right back, tapi kira ingat better dah G. Lawan dengan last minute tu lawan Aston Villa dia score kan. Pop up that winning goal. Start daripada situ rasanya dia pun macam duk minta-minta dia jadi right back. So aku rasa boleh je jadi option untuk main right back season depan. Nico Gonzalez. Stay lah. Awal sangat. Baru beli lah. Awal sangat nak. So dengar kata pun memang depa aim dia daripada Barca days. Lepas tu dia pergi ke Porto kan. So depa manak dia. So takkan dia nak buang. Simpan dia. Baru ni kena skor gol yang lawa. Dia yang bawa betul dia try Rodri. Jual Rodri. Boleh Liverpool retain lagi title. Wait, tapi for serious note kan, Rodri kalau kata dia tak ACL, Real Madrid nak try kan? Itu sama tu. Katanya lah. Real Madrid nak beli tu. Tapi lepas di Baker Ballon d'Or tu aku tak sure lah. Aku tak rasa lah benda tu. Tapi before all the Ballon d'Or di Baker ke apa, let's say Vini menang, Real Madrid nak beli dia. Real Madrid nak beli Rodri. Sebab Rodri pun hari tu boleh tahan kau. Masa aku rasa macam dia duk quote ataupun dia duk upload dekat story ke something Euro lepas Euro pasal Real Madrid dah so on tu. So tak nampak gaya lah dia akan pindah. So dia pun hari tu good news untuk City, dia dah start main dah. So season depan rasanya Club World Cup ni pun dah jadi a little bit macam pre-season dia lah. Dan dia akan up and running lah untuk season depan. Sedar tak sedar Calvin Phillips masih lagi player Man City. Serius. Dia loan ke siapa? Everton ke? Ada lagi Aston Villa ke apa? Everton West Ham kot. West Ham. Ya, aku pun tak tahu lah. Aku ingat dia ni dari tak main kan? Tak main lah, memang tak main. Tahu no sampai injured lah. Tak tahu lah. Tapi jual lah. Tak payah cakap banyak lah. Jual lah Calvin Phillips ni. Berapa juta weh? Itu beli 50 kan? 45 lah. Gila yang beli dia 40 juta lah. Yang tak tahan dia pun kata dah lah dibeli sebab tak mau orang lain yang ambil. Ataupun tak mau MU ambil. Mana boleh MU ambil? Dia Leeds. Yelah, tapi apa-apalah tak mau kompetitor ke apa semua. Kira masa tu kalau ingat boleh Leeds tu dengan dia jadi macam big thing lah. Boleh spray ball kiri kanan semua, tapi lah ni haram main budak jual lah. Alright, so number 10 Phil Foden. Ni aku tengok Calvin Phillips market value dekat transfer market 15 juta euro je weh. Tak apa lah euro pula 10 je lah. Weh, dia bukannya loan pergi West Ham. Habis? Loan pergi Ipswich. Loan pergi Ipswich relegate pula. So hang dah boleh tahu dah level-level dia ni. West Ham. Masalahnya kat Ipswich pun tak main. Macam MU Spurs lah boleh ambil. Foden. Stay lah. Sebab KDB pun tak ada. Kan? So kali ni aku tak tahu lah. Tapi aku bagi tahu lah, kalau player lain kena macam ni lah, contoh Bukayo Saka lah menang PFA ke apa, lepas tu season ni drop, memang tak henti-henti orang cakap pasal dia. Foden nobody talks about him kan. So dia punya nobody cares about him. Tak lah sebab dia white ke apa ke kan, possible lah. Tapi drop form maksudnya drop sangat teruk. Tapi aku rasa dia akan find balik dia punya form lah. Dan dia ada cerita number 10 kan. Lepas tu dia pula ada satu mangsa yang kadang-kadang main kanan, kadang-kadang main kiri, kadang-kadang main number 10. Tapi sekarang KDB tak ada. Dia pun nak sign Words kan. Lepas tu dia pun nak sign Gig Swag ke apa. Dan for now, for the first time forever, aku rasa dia cement tempat dia number 10 lah. Dalam lama-lama dah berapa tahun dah. Sekarang ni tempat dia tu macam dah tak ada orang challenge dah. Even player-player baru nak masuk pun aku rasa Phil Foden akan jadi kompetitor, akan jadi first option dekat tempat tu. So Phil Foden stay lah. Alright, so wingers Savinho main kanan dulu. Savinho stay lah. Sign daripada Girona. Dia hang tahu sebut pasal wing kanan ataupun wing kiri ni, aku rasa position tu yang paling fit sekali untuk City. Macam tak nampak gaya macam nak kena jual je player-player ni. Tak apalah, kita run through lah seorang-seorang. Sebab Savinho awal-awal tak ada contribution langsung, tapi start daripada yang kita tak ada tu, aku rasa apa mid season ke apa tu AC banyak-banyak. Dan tu for introduction dia dalam Premier League, stay lah. And Oscar Bob
Oscar Bob ni yang dikatakan pengganti Mahrez dalam skuad Man City. He's the one that supposed to be the big talking point dalam season ni. Tapi dia injured kan? Dia injured game week pertama ke? Macam friendly lah, ataupun tak start season ke friendly kot. Sebab betul lah daripada kata Phil Foden tarik masuk kanan, tarik masuk tengah. So dia the one yang akan main dekat tempat kanan lah. So tak salah aku. Bukan pengganti Oscar Bob, pengganti Julian Alvarez. Dalam masa yang sama kita kena ingat masa pre-season pun rasa macam dia duk score banyak memang nampak dia next big thing lah. Season lepas pun dia duk pop up like last minute masuk score. Community Shield kena score aku tak pasti betul kan, aku dah rasa macam dekat-dekat masa dekat-dekat musim nak start tu lah dia start injured. Unlucky. Dia apa ACL ke? Dia bukan tak ingat lah aku. Tapi kalau injured teruk lah satu musim. So Oscar Bob ni stay lah. Stay lah. Dia finally mungkin back fit balik. And then wing kiri kita ada Jack Grealish. Dia ni duduk mabuk lah weh. Jack Peter Grealish. Jual lah. Sebab dia pun ada suta macam Spurs semua nak beli dah. Jual lah tapi kan Han kata dia duduk mabuk lah apa semua kan. Tapi dia ni kira dengan orang kebanyakan ni orang biasa ni kan, orang suka dia. Nah dia macam dia lepak kat park, working class hero something macam tu lah. Orang tengok dia boleh lepak dengan orang luar apa semua. Tapi itulah bila player harga sampai 100 juta. Tapi aku tak rasa macam kalau tak ada dia City tak menang trofi-trofi sebelum ni. So bagiku yang tu pun untuk aku tu pun ukuran yang bagiku 100 juta tu terlalu wasteful lah. Nak dibelanjakan untuk player macam dia ni. Rasa jual lah sebab Spurs pun dah back into Champions League dan dia pun berminat tu sign dia. Spurs. Yes, so mungkin tu tapi memang cut loss lah. Mana lah dapat lah. Lagipun player macam Grealish ni dia ikan big pond small fish big pond small fish in big pond macam tu. Dia big fish small pond. Dia kira environment yang besar dia tak mampu untuk ni macam AS Villa. Tapi environment yang kecil contohnya kalau dia pergi Spurs kalau orang nak swap semua bola kat dia kan, probably dia boleh back to his groove day ke apa something macam tu. Jeremy Doku aku kalau ikut aku jual weh. Terang aku cakap aku jual. Ni tergedek-gedek kot ni. Yang aku geram tu. Aku kira aku lebih kurang macam Luis Diaz kot. Luis Diaz aku tengok, tapi Luis Diaz ni tak ekstrim macam dia lah. Dia ni gedek dia tu melebih-lebih sangat. Tapi dia pun kata Pep suka dia. Pep suka dia dan aku tak pelik lah kalau Ipoh simpan. Tapi aku rasa dia terselamat musim ni sebab whole team teruk. Whole team teruk jadi tak nampak dia tu teruk. Aku tak ada lah rasa dia teruk sangat. Tapi macam tak ada lah sampai level nak kena jual. Tapi kalau dia boleh lah masuk buat impact ke apa kan. Cuma aku tak rasa dia good starting winger. Tak cukup bagus lah. Kalau hang nak menang mungkin lah tak cukup bagus lah. Kita tengok cakap macam tu lah. Masalah yang sama masa dia pun beli pun actually sebelum beli pun kita dah tahu dah dia punya final product dia tak berapa ada. So sekarang ni dah berapa musim dah dia ni musim kedua. Musim kedua lah. Musim kedua pun ukuran yang cantik dah. Aku rasa sample size besar dah untuk kita ukur. Bagiku sekarang ni pun dia tak mampu lagi polish dia punya final product. Tapi dengan penjualan Jack Grealish season depan, so dia boleh jadi starter lah rasanya untuk City kan. Alright, so itu wingers. Now young players for attacking positions. James McAtee, dia berkata ni the next big thing coming out from Man City Academy nak jual. Dia asset PSR sama macam Cole Palmer boleh jual walaupun Cole Palmer mungkin sekarang ni City rasa macam rugi jual dia kan. Tapi James McCarthy ni katanya suitors daripada Bundesliga kot banyak kan. Dortmund, Bayer Leverkusen boleh jual lah. Lagipun gaya dia pun hantar dah. Dia ni kira masa Januari hari tu pun dia minta dia loan tak mau. Dia memang tak mau loan. Dia kata aku permanent. Dia tak mau loan tak mau. So bila hang tengok orang macam ni pun inilah yang dia maksudkan oleh Pep ni. Dia nak squad kecil dia kan. Dia mungkin dia anggap dia lebih besar dan dia boleh bermula sebagai starter untuk City. So jual lah. Lepas tu Nico O'Reilly stay aku walaupun dia ni forwards lah. Dia attacking midfield. Dia forwards left wing. Tapi gaya dia main macam left back tu
aku duk rasa sesuai dengan apa yang Pep nak gunakan. So second half of season ni. So bagi aku stay lah. Stay ni kot really. Claudio Echeverri, dia buat appearance masa FA Cup final. Dia highly rated juga masa City sign dia. Berebut lah dengan MU lah, dengan apa semua. Dia sekarang dia kira macam tu lah. Apa sekarang ni? Mastantuono lah. Mastantuono. Ya betul. Dia dulu Julian Alvarez. Lepas Julian Alvarez dia ni lah Echeverri yang berebut. Lepas tu Mastantuono lah. Argentine juga. So River Plate ke? River Plate ke dah? Semua River Plate. Oh merah putih lah. Oh dia ni pengganti kepada Echeverri ni lah. Siapa? Pak Mastantuono tu pengganti the next big thing lah untuk kat River Plate lah. Stay lah. Stay lah. Echeverri stay. Boleh lah Echeverri stay. Aku rasa stay. Kalau Han nampak dia main FA Cup final pun, sebab hantarlah spice of Latin player ni, Argentina pula number 10. Dia lagi pun dia sebut pasal Argentine player ni, kebiasaannya dia pun ni floating player. Jadi hang boleh main kiri, boleh main kanan, boleh main tengah. So option yang baik lah, option yang baik untuk Pep. So striker Erling Haaland member baru sign new contract Real Madrid ya. Kontrak dah berapa? 800 weh. 800 ribu lah. DJ lah. And tu all in lah. Mungkin kot. Tak tahu inclusive bonus ke apa. 800 ribu lah. Kira orang orang semua berebut nak pergi Saudi untuk dapatkan that amount. Dia tak payah di pun. Premier League lah. Cerita dah kalau dia pergi Saudi lagi banyak lah. Lagi banyak lah. Stay lah. Baik simpan lah. Gila. Dia pun nak buat rekod. Maybe nak pecah share lah. Kontrak dah berapa? 9 tahun? 8 ke apa? Betul. Lama. Maknanya dia outlong Pep lah. Dia outlast Pep lah. Dia kira bukan the first one yang City sanggup ikat sampai sepanjang ni. Sebab ni kita tengok Chelsea ya. Tapi bukan dia ada release clause lah. Kalau Real Madrid nak main nanti bukan? Kau sebelum dia sign kontrak tu kan? Sebelum kot rasanya. Mereka boleh, Real Madrid boleh beli ke, Barca boleh beli ke macam tu. Sorry, tak sebut pasal Barca. Real Madrid. Omar Marmoush. Simpan. Dia apa sekarang ni aku tengok 15 appearance, buat 7 gol kot. Okey untuk player yang hang kadang-kadang sumbat main striker, kadang-kadang sumbat main left wing, okey sangat-sangat. Badarah weh. Volume shooter. Gila dia ni. Lepas tu kita tahu dia ni volume shooter. Lepas tu on top of that, dia kaki rempah juga. So stay lah orang macam ni. Hang bayar gaji dia 250-300 ribu weh. Tinggi. Takkan nak jual. Simpan. Alright, setakat ni sajalah kami punya simpan abang first team Manchester City. So fan Man City, cuba komen kat bawah. Setuju tak dengan pendapat ni ataupun komen hampa punya version sendiri. Ada seorang ni hang lupa tanya. Siapa dia? Pep Guardiola. Pep Guardiola. Simpanlah. Buat tadi cakap apa? Dia nak get back dengan bini dia. So hampa jangan marah dia kalau kata dia pindah. Dia nak cari pula trofi cinta. Dah. Member cerai weh. Hang gila apa? Dia dengan bini dia tu daripada 20-an ke teenager something tu. Betul. So cerai sebab janji nak balik sana. Bini ada business kat sana kan. Alright, so jangan lupa subscribe channel Jaga TV. I'll see you guys in a bit. Take care and peace.